Hai semua, hari ini saya nak masak sambal bawang merah. Mula-mula kita akan sangai dulu halba campuran kita. Ada jintan halus, jintan kasar, biji sawi, lada hitam, halba. Semua ini kita sangai. Kita sangai guna api perahan. Sudah sangai, kita tumbuk halus, kita ketepikan. Selepas itu kita goreng ini badam sama biji gajus. 5 biji kita goreng. Kita goreng hingga dia masak. Selepas itu kacang badam sama kacang gajus sudah goreng, kita tumbuk halus. Lepas itu kita panaskan minyak, masukkan biji sawi 1 sudut teh, masukkan juga ciri kering, masukkan 2 tangkai daun kari. Tengok daun kari yang ada garisan merah macam ni, dia wangi. Masukkan 1 biji tomato, dia berlayut sekejap. Tomato sudah layut, kita masukkan bawang putih, bawang merah halia yang saya dah pisah halus. Bawang merah 1 biji, bawang putih 3 uras, halia sedikit. Kita tumis sekejap. Lepas itu kita masukkan kelapa, lebih kurang 2 sendok makan. Kelapa parut, kacang yang kita sudah tumbuk halus, bahan rempah yang kita sudah tumbuk halus, serbuk ciri lebih kurang 2 sendok makan, serbuk perasa, serbuk daun kari, serbuk kunyit. Kita tumis hingga berbau harum. Masukkan sedikit air. Kita tumis sekejap. Bahan tumisan sudah pecah minyak. Kita masukkan bawang merah kecil. Lepas itu kita masukkan garam secukup rasa. Kita biarkan dia mendidih. Tumis sekejap biar bawang dia masak layu. Nah, sambal bawang kita sudah siap. Rasakan dia punya garam secukup rasa dan bolehlah dihidangkan. Ini dia sambal bawang kita. Boleh dimakan dengan nasi, boleh dimakan dengan roti. Berbau wangi rempah halba yang kita tumbuk tadi. Terima kasih.